Kita pernah begitu bahagia, kau pernah berkali-kali cakap yang kau cintakan aku. Ketiga tatap wajah Alan yang beku bagai ais. Hatinya serta-merta dingin. Dia sangka bila Kirsten pergi, dia boleh ambil tempat Kirsten. Teman aku pergi hospital. Tak, aku tak nak. Kau tak boleh sakiti anak aku. Aku tak boleh kehilangan dia. Ketiga peluk perutnya, mata penuh takut. Tolonglah, Alan, jangan sakiti anak kita. Alan, lepaskan dia. Mak Alan datang semula, cuba lindungi ketiga. Kalau kau dah tak cinta, anggap saja anak tu milik abang kau. Aku akan beritahu orang luar. Anak ni hasil dari sperma beku abang kau. Mak Alan cuba kekalkan waris keluarga, sekurang-kurangnya jaga maruah. Alan geleng kepala, senyum sinis. Mak, aku dah tak percaya kau. Kau pernah janji, tak akan campur urusan aku dengan Kirsten. Tapi apa kau buat? Kau dan ketiga paksa dia pergi. Tangan Alan menggeletar, jari mengenggam kuat. Satu-satu aku nak cakap, kalau Kirsten tak balik, hubungan kita sebagai anak dan ibu putus. Apa demi seorang perempuan kau sanggup buang mak sendiri? Alan pandang mak Alan, tapi tak jawab. Dia tengking orang di sekeliling supaya berundur dan heret ketiga keluar. Kau nak bawa dia ke mana? Mak Alan kejar dan halang di depan. Alan, tolong jangan gila. Ketiga, lindungi kandungan tu baik-baik. Itu satu-satunya pelindung kau sekarang. Meski Alan tak mahu dia, anak itu akan buat dua keluarga terpaksa jaga dia. Mak, saya tak boleh kehilangan anak ni. Tolong saya, Alan, tolong. Jangan sakiti bayi ini. Saya salah. Saya takkan ganggu kau lagi. Kalau Kirsten balik, saya akan minta maaf. Tapi saya tak boleh kehilangan anak ni. Saya betul-betul menyesal. Saya tak patut sakiti Kirsten. Ketiga benar-benar takut. Dia yakin Alan mampu gugurkan kandungan ini. Dia menangis merayu. Tapi Alan langsung tak berganjat. Malah tak beri sekelumit simpati. Sudah terlambat. Alan, lepaskan aku. Semua ni salah kau. Kau sendiri yang halau Kirsten. Kau ingat kau bijak sangat, boleh tipu dia. Bila dia pergi, kau salahkan aku dan anak ni. Kau tak layak jadi manusia. Alan genggam lengan ketiga kuat-kuat, hampir patah. Diam? Tak, kau buang anak kita sekalipun. Kirsten tetap takkan balik. Dia takkan pernah maafkan kau. Alan terdiam. Kata-kata ketiga bagaikan pisau, terus menikam ke dalam jiwanya. Ketakutan menyelubungi. Kirsten memang takkan maafkan dia. Kesakitan menyesak dada, sampai dia tak mampu bergerak. Ketiga ambil peluang, tolak Alan dan lari. Kakinya tergelincir di tangga. Dia jatuh tergolek ke bawah. Aduh, perut aku, sakitnya, berdarah. Cepat hantar hospital. Mak Alan nampak darah mengalir dari celah kaki ketiga. Terus menjerit minta bantuan. Cepat, tolong. Dia berdarah. Alan langsung tak bergerak. Pembantu rumah kelam kabut. Berlari angkat ketiga ke hospital. Di hospital, ketiga sedar. Tapi kandungannya sudah tiada. Dia sentuh perutnya yang kini rata. Matanya dipenuhi dendam. Semua salah Kirsten. Dia rampas segalanya. Dia buat aku kehilangan anak aku. Aku takkan maafkan dia. Malam itu, satu posting tular di internet. Maafkan aku terpaksa jadi perampas. Dalam masa singkat, posting itu jadi viral. Ketiga buka siaran langsung. Suaranya lemah, wajah pucat. Hai semua, saya Ketiga. Saya perempuan simpanan Alan. Ruangan komen meletup. Tak mungkin Alan cintakan Kirsten gila-gila. Selama ni, nak cari simpati. Kalau semua lelaki curang, Alan tetap takkan buat macam ni. Ketiga tutup mulut, air mata jatuh deras. Kirsten mandul, dia yang bagi aku ubat. Lepas tu tolak aku ke katil Alan. Aku anggap dia kawan baik, tapi dia asyik perangkap aku. Aku tahu korang tak percaya, tapi ini kebenaran. Aku mengandung dan dia mula cemburu. Dia ganggu aku tanpa henti. Ketiga pura-pura sebab menangis lama. Dia bunuh anak aku. Dia cakap, aku yang seterusnya, aku takut. Dia guna cinta Alan untuk sakiti aku. Tolonglah, aku cuma mangsa. Air matanya berjaya tarik simpati ramai netizen. Ruangan komen terus berubah. Tak sangka Kirsten sekejam tu, unfollow Kirsten dan Alan, lapor polis, perempuan tu patut dihukum. Ratusan ribu kecaman menimpa Kirsten, nama mereka trending.
Jangan pukul aku, Kartiga tiba-tiba jerit, kamera gegar dan siaran terus jadi gelap. Dia lempar segala najis ke Christine. Dia puas tengok Christine dihina dan dimaki. Dalam fikirannya, selagi Christine muncul, dia akan dibenci. Kartiga senyum puas, malah ketawa sendiri membayangkan Christine jatuh, tapi senyuman itu tak tahan lama. Keesokan paginya, live strip itu terus diturunkan. Semuanya tak berjalan seperti yang dia harapkan. Kartiga tak puas hati. Dia rancang nak buat siaran lagi, jual simpati. Tapi belum sempat mula, pintu bilik hospital terbuka. Alan melangkah masuk dengan tenang. Matanya memandang Kartiga, seolah-olah sedang menatap mayat. Kau, macam mana kau boleh masuk? Pengawal, mana pengawal aku? Kartiga panik. Dia sudah minta ibu bapanya hantar orang untuk lindungi dia. Pengawal bodoh tu boleh halang aku. Alan berdiri di tepi katil, jarinya mengangkat dagu Kartiga dengan sinis. Kartiga, kau nak main, aku teman kau main. Tapi kau tak sepatutnya sentuh Christine. Kau burukkan nama dia. Jadi, macam mana aku nak balas dendamnya? Alan, kau tak boleh sentuh aku. Kartiga tahu permainan simpati dah tak berguna lagi sekarang. Keluarga kau pun dah tak mampu jaga diri sendiri. Kau hanyalah bidak buangan sekarang. Mata Alan menyipit, nadanya dingin. Kalau kau tak nak mati dalam keadaan memalukan, bersihkan nama Christine. Tak mungkin. Aku mati pun aku nak heret Christine sekali. Alan tersenyum dingin. Doktor, masuk. Seorang doktor melangkah masuk. Wajah dia ni aku tak puas hati. Bedah muka dia, ubah ikut gambar ni. Alan serahkan sekeping gambar. Yang buruk rupanya tak tergambarkan. Wajah Kartiga serta-merta pucat. Jangan, aku tak nak jadi macam tu. Alan, kau gila. Kau tak boleh buat aku macam ni. Alan tak berkata apa-apa. Beberapa orang masuk dan paksa Kartiga baring di katil, ikat tubuhnya. Pisau bedah yang dingin menyentuh pipinya. Allah, Kartiga takut. Akhirnya menyerah. Dia buka siaran langsung. Dia mengaku semuanya. Saya tipu. Semuanya fitnah dari saya. Saya goda Alan, tapi tak berjaya. Jadi saya burukkan Christine. Saya cemburu, saya nak hancurkan dia. Tapi sebenarnya dia tak pernah sakiti saya. Rakyat marah. Kartiga telah mempermainkan mereka. Dia terus dikecam, malah ada yang datang ke hospital untuk meludah ke arahnya. Kartiga akhirnya terpaksa lari dari hospital dan bersembunyi di rumah, tak berani keluar. Alan letakkan telefon Christine di dadanya dan putarkan video pengakuan Kartiga dari telefonnya sendiri. Kis, aku dah bersihkan nama kau. Tapi dia tak rasa lega. Christine masih tak ada sebarang khabar. Seperti yang dia pernah cakap, dia benar-benar menghilang dari dunia Alan. Tak kira apa cara digunakan, Alan langsung tak dapat kesan jejak Christine. Chase, kau kat mana sebenarnya? Aku salah. Aku tak patut tipu kau. Tolong beri aku satu lagi peluang. Rumah itu masih ada bau Christine. Alan hirup dalam-dalam. Cuba tenangkan hati yang dia sendiri telah koyakkan. Dia tukarkan rindu dan rasa bersalah itu jadi api dendam. Semua yang pernah sakiti Christine, dia akan balas. Mangsa pertama, keluarga Kartiga. Dia hancurkan perniagaan mereka satu persatu sampai mereka hampir muflis. Akhirnya, keluarga itu datang merayu di depan rumahnya. Serahkan Kartiga kepadanya. Tolong lepaskan kami. Kartiga, kau nak buat apa pun, kami ikut. Hantar dia ke Afrika. Biar dia tak balik seumur hidup. Kartiga menjerit histeria. Alan, aku merayu. Tolong. Aku akan buat siaran langsung minta maaf. Kau takkan bahagia. Kau takkan jumpa Christine seumur hidup kau. Mata Alan sejuk seperti ais. Dia genggam tangan, tak beri sebarang reaksi. Sejurus itu, Alan tak ganggu keluarga mereka lagi. Alan, peguam wang muncul di negara F. Tanpa tunggu lama, Alan terus beli tiket dan terbang ke sana. Tapi pada saat dia berlepas, Christine pula sedang naik pesawat untuk meninggalkan negara F. Setibanya di rumah keluarga Sam, dia mula bantu abangnya uruskan syarikat. Pada mulanya, Christine sangat kekok. Baru dia sedar, hidupnya selama ini hanya berpaksikan Alan. Kini, dia mula belajar semula. Dan di bawah bimbingan Sam, dia sudah mampu uruskan pelbagai hal. Jauh dari Alan, baru dia sedar dunia ini luas. Masih banyak yang dia boleh lakukan. Kis, Alan masih ceri kau. Dia dah macam orang gila.
hampir huru-harakan seluruh bandar C. Sam berkata selamba, tapi nada serius. Dia tak sedar yang dia sedang bermain dengan api. Api tu bakar-bakar diri dia sendiri. Christine hanya tenung awan di luar jendela. Jiwanya tenang, seperti dengar kisah orang asing. Kita dah tak ada kaitan. Apa saja yang berlaku padanya, bukan urusan aku. Kalau Kis tak nak dengar, abang takkan cerita lagi. Sam tersenyum lega. Dia risau adiknya masih terikat dengan Alan. Dia takkan benarkan Alan lukakan Christine lagi. Kalau perlu, dia sendiri akan tamatkan nyawa lelaki itu. Abang, siapa Jack tu sebenarnya? Christine kini lebih ingin tahu tentang calon tunangnya, Jack, yang telah dijodohkan sejak dia belum lahir. Jack, nanti kau jumpa sendiri. Abang rasa kau akan suka dia. Sam sengih, selindung sesuatu. Christine ragu. Suka atau tidak, tak penting. Ini tentang keluarga. Bila dah janji, aku takkan berpatah balik. Sebaik Christine dan Sam tiba di negara baru, Alan pula sedang lepas imigresen di negara F. Dia ikuti petunjuk dari informan dan sampai ke hotel tempat peguam menginap. Kenapa kau? Peguam Wong tergamam, cuba tutup pintu. Alan tahan pintu dengan kakinya. Tuan Peguam, saya cuma ambil masa beberapa minit. Jangan risau, saya takkan buat apa-apa. Peguam itu masih berhati-hati. Pintu hanya terbuka sedikit. Kalau kau nak tanya lokasi Miss Christine, jangan bazir masa. Saya sendiri tak tahu. Tak mungkin kau tak tahu. Mr. Allen, Miss Christine dah pergi. Kau patut lepaskan. Perceraian pun tak perlu pengesahan 2 kali. Faham sajalah. Alan terdorong ke belakang, bagaikan dilanggar badai keputusasaan. Kakinya goyah. Ini adalah kemungkinan yang paling dia tak sanggup hadapi. Peguam senyum kecil, berhenti berharap. Saya ada kerja. Pintu ditutup. Alan berdiri lama dalam kebingungan. Identitinya seperti dilenyapkan. Tiada jejak. Tak mungkin. Dia takkan mati begitu saja. Peguam, keluar. Christine tak mati. Bagi tahu aku dia kat mana. Alan terjerit-jerit. Hinggakan tetamu hotel lain pun terganggu. Akhirnya, dia dihalau keluar oleh pengawal keselamatan. Tapi bila dia cari semula peguam tu, orang tu pun dah cabut. Alan tumbuk dinding dengan geram. Tangan dia berdarah. Teruskan cari. Aku nak tahu peguam tu pergi mana. Dia genggam telefon kuat-kuat. Dia takkan pernah putus asa. Kalau Christine betul-betul dah mati, dia tetap nak jumpa jasad dia. Tindak balas peguam tadi dah cukup jadi bukti. Orang tu mesti ada hubungan dengan Christine. Asalkan jumpa peguam tu, ada harapan jumpa Christine. Langit ke bumi, dia takkan berhenti. Peguam tu pula, tak tunggu lama. Terus bagi laporan pada Sam pasal Alan. Sam tenang je tengok Christine yang tengah bersiap. Dia pun arahkan peguam tu bagi hiburan sikit kat Alan. Biar dia rasa, harap dia cepat putus asa. Hari ni hari Christine nak jumpa Jake. Shalon yang mak ayah dia dah jodohkan sejak kecil. Dia pakai gaun warna pink lembut, kulit putih dia makin terselah. Kening halus melengkung, aura dia dingin tapi anggun. Mak ayah datang pukul berapa? Tanya Christine sambil pusing tengok Sam. Aku macam ni okey tak? Dia dari kecil dibesarkan macam puteri, pakai barang terbaik, makan pun terbaik. Lepas banyak jatuh bangun, mata dia ada satu jenis sedih halus yang buat dia makin cantik. Adik aku paling cantik dalam dunia. Sam senyum bangga. Kes memang cantik. Puji bapa Sam bila masuk. Mak Sam pun lap air mata. Baru je jumpa, dah tak sanggup nak kahwinkan kamu. Mak, ni baru jumpa je, bukan kahwin terus. Kes pun belum tentu suka dia. Christine senyum tenang kan? Sam pun sebenarnya tak rela. Adik dia kahwin cepat sangat. Christine peluk mak dia. Hati dia rasa hangat. Dia bahagia. Dia tahu, kalau ibu bapa angkat dia masih ada, mesti mereka pun tumpang gembira. Dah jangan nangis. Keluarga Jack dah sampai. Christine pandang Jack kali pertama. Dia rasa okey. Jack nampak gentleman, jauh lebih tenang dari Alan. Muka pun handsome, gerak-geri penuh gaja. Jack hulur tangan dan senyum sopan. Saya Jack. Gembira dapat jumpa awak. Hai, Christine senyum. Tapi belum sempat sembang panjang, ayah Jack panggil, maaf, saya undur diri sekejap. Christine angguk. Bila tengok semua sibuk berbual, dia senyap-senyap keluar. Dia dari kecil memang tak suka majlis macam ni. Baru je keluar pintu,
Dia angkat tangan dan tarik nafas panjang. Luar ni lagi lega. Saya pun fikir benda yang sama. Suara Jack muncul di sebelah. Kristen terkejut. Tengok Jack berdiri tenang dengan senyuman. Tak suka majlis, keluar ambil angin sikit. Kalau duduk dalam, mesti ada perempuan datang menggoda. Jack cakap terus terang. Kristen tergelak. Tak sangka dia jenis jujur macam tu. Saya serius. Kristen percaya. Lelaki macam Jack, rupa elok, latar belakang pun hebat. Memang ramai perempuan terharga. Kalau macam tu, lepas ni, saya takkan lari lagi. Jack senyum, bersungguh. Asalkan awak ada, saya tak takut dah. Kata-kata Jack buat jantung Kristen berdegup laju. Dia angkat kepala tengok Jack. Mata bertentang, hati dia tiba-tiba bergetar. Hati yang dia sangka dah mati, macam nak hidup semula. Cepat-cepat dia alih pandang. Jack, awak mesti dah tahu pasal sejarah saya. Belum habis cakap, tiba-tiba dengar kecoh dari arah depan. Alan muncul dengan peguam, tapi kena halang di pintu. Baju koyak, ada kesan darah. Muka lebam, mata cengkung. Dia cuba nak masuk, tapi pengawal tak bagi. Bagi aku masuk, isteri aku ada dalam tu. Ni parti tertutup. Tak ada jemputan, tak boleh masuk. Aku nak jumpa isteri aku. Kristen terdiam tengok Alan. Dia tak sangka lelaki yang dulu begitu megah, sekarang selekeh dan terdesak macam ni. Dia kurus kering, pucat, mata tak bersinar. Dia memang betul-betul gila cari dia. Kristen senyum sinis. Bila dah hilang, baru tahu nak hargai, nak pergi tengok. Jack tanya perlahan. Kristen geleng kepala. Orang yang dah tak penting. Tak perlu aku ambil peduli. Dia tengok Alan selain terkejut. Tak ada satu pun perasaan lain. Saya pergi cari abang saya. Suruh dia halau Alan. Tak payah susah. Saya uruskan. Jack angkat telefon. Tak lama lepas tu, 10 lelaki berbaju hitam muncul. Terus kawal Alan ikat. Sumbat dalam kereta. Lepaskan aku. Aku nak jumpa Kristen. Kau orang siapa? Aku datang jemput kau balik. Jack balas tenang. Lepas tu, terus naik helikopter. Campak Alan kat depan rumah. Orang Jack bagi amaran kat bapa Alan, jaga anak kau. Kalau dia datang kacau lagi, jangan salahkan kami. Bapa Alan hampir kena serangan jantung. Jangan buka ikatan dia. Bagi dia rasa, pukul cukup-cukup. Kau ni anak derhaka. Nak hancurkan keluarga, baru puas hati. Bapa Alan dah penat uruskan. Pelaburan yang satu-satu merugikan. Alan bukan tolong, malah cari pasal. Sekarang musuhnya dua keluarga besar. Keluarga Sam dan keluarga Jack, dua-duanya kuat. Walaupun duduk luar negara, tangan panjang boleh capai ke mana-mana. Ayah, lepaskan aku. Aku hampir jumpa Kristen. Kau pukullah. Lepas tu lepaskan. Aku tahu dia kat mana. Alan langsung tak pedulikan apa Pak Alan cakap. Syarikat ke, ayah ke, mak ke, semua tak penting. Dalam hati dia, cuma ada Kristen. Dia tahu Kristen mesti ada kat dalam majlis tu. Dia dah hampir sangat nak jumpa dia. Siapa yang halang dia, dia takkan maafkan. Gila, kau memang dah gila. Pak Alan marah sampai tangan terangkat lagi. Kau tahu tak apa kau tengah buat? Harikat ni kalau jatuh sebab kau, aku dah tak layak nak tengok muka arwah atuk kau. Pak Alan batuk kuat. Badan dia goyang macam nak jatuh. Dia pimpin Pak Alan keluar. Suara dia penuh kesal. Alan pula duduk berlutut kat lantai. Mulut dia tak henti-henti sebut nama Kristen. Dia betul-betul hampir sangat nak jumpa dia tadi. Kristen, aku dah dekat sangat. Di satu tempat lain, dia dah balik. Jack usap batang hidung dia macam malu-malu. Agak teruk juga dia kena. Aku patutnya tak kasar sangat kot. Kristen tengok gambar Alan yang Jack tunjuk. Alan yang terbaring kat tanah. Memang nampak menyedihkan. Lain kali aku lembut sikitlah. Tapi harapnya tak dia lain kali. Jack tambah perlahan. Kristen senyap. Tapi hati dia tegas. Dia tak nak jumpa Alan lagi. Dia dah mula hidup baru. Dia harap Alan pun tak terus hanyut dalam kenangan lama. Apa pun jadi, dia takkan patah balik. Majlis dah habis. Jack hantar Kristen balik rumah. Kristen, kita tak perlu cepat-cepat. Aku tak nak paksa. Tapi aku percaya, satu hari nanti, kita akan bersama juga. Jack senyum, bukakan pintu kereta untuk dia. Mata dia bersinar macam bintang. Kristen terdiam sekejap. Wajah dia merah sikit. Dia tunduk dan senyum.
Baiklah, terima kasih, Jack. Sampai je dalam rumah, Sam terus datang serbu. Macam mana? Kau rasa dia okey tak? Kau suka tak dia? Christine buat-buat tak dengar. Apa dia? Aku penatlah, nak tidur. Alah, cerita sikit. Dia ada harapan jadi abang ipar aku tak? Sam terus mengusik. Abang ni kuat menyibuk Christine kelak kecil. Tapi dalam hati dia rasa Jack bukanlah tak menarik. Sementara tu, Alin dah lari keluar dari rumah. Dia balik ke rumah lama yang dia pernah duduk dengan Christine dulu. Rumah tu kosong, macam penjara. Rindu dan rasa bersalah buat dia rasa nak gila. Dia buka satu-satu hadiah yang dulu dia beli untuk Christine. Barang-barang yang dia pernah kutip dari tong sampah pun dia bersihkan semula. Ada yang pecah, dia cuba gam balik. Tapi masa dia tengah gam, tangan dia terkena, jari dia berdarah. Maaf, aku tak sengaja kotorkan. Christine, jangan marah. Aku lap sekarang. Dia lap darah dengan tangan. Tapi makin lap makin banyak. Akhirnya dia dah tak tahan. Duduk atas lantai, peluk kepala dan menangis macam budak kecil. Dia kurung diri dalam rumah tu, tak tidur, tak makan. Hanya nak susun balik semua kenangan. Dia yakin kalau dia berjaya pulihkan semua ni, Christine akan balik. Beberapa hari kemudian, Pak Allen datang. Lama tak jumpa, Pak Allen nampak jauh lebih tua, jalan pun pakai tongkat, tangan kiri bergetar tak berhenti. Allen terkejut tengok ayah dia macam tu. Abah kenapa? Allen pun dah kurus sangat. Muka pucat, macam tak ada nyawa. Allen, suara Pak Allen serak, penuh harapan. Seumur hidup Abah tak pernah minta apa-apa dari kau. Tapi kali ini, Abah merayu. Tolonglah, jangan terus buat hal. Dia teresak-esak, mata penuh air. Allen kaku, Abah, saya tak boleh kehilangan Christine. Dia dah tinggalkan kau. Allen, bila kau nak sedar, suara Pak Allen tiba-tiba naik. Tak mungkin, Allen geleng kepala. Tangan Pak Allen yang lemah tu tiba-tiba naik. Tanpa pipi Allen, lepas tampak, tangan dia tergantung sebab tak cukup tenaga nak turunkan balik. Abah, Allen segera pegang tangan tu. Hati dia mula sedih balik. Abah, apa yang jadi dengan Abah sebenarnya? Mak Allen masuk masa tu dan terus jawab. Abah kau kena stroke. Doktor cakap dia tak boleh kena tekanan lagi. Dia jalan ke depan, tiba-tiba melutut depan Allen. Allen, semua salah mak. Mak tak patut paksa Christine pergi dulu. Mak bangun, jangan macam ni. Tapi Mak Allen elak. Dia terus menangis. Mak merayu. Tolong balik ke syarikat. Ramai orang dah ambil peluang dari kita. Ayah kau kena khianat sampai stroke. Kami perlukan kau. Allen, syarikat perlukan kau. Allen pejam mata. Air mata jatuh perlahan-lahan. Dia tahu dia tak boleh abaikan keluarga. Tapi dia juga tak nak lepaskan Christine. Dia tarik nafas panjang, peluk mak dia perlahan-lahan. Mak, jangan macam ni. Saya faham. Mak Allen menangis lebih kuat. Dia tahu semuanya dah terlambat. Kalau dia tahu Allen begitu sayangkan Christine, dia takkan biarkan tiga hancurkan semuanya. Abah ke mak, Allen jatuh berlutut. Air mata tak berhenti mengalir. Saya sumpah, ini kali terakhir saya cari dia. Kalau dia sudi balik, tolong layan dia baik-baik. Tapi kalau dia tak nak balik, saya akan lepaskan. Saya janji, saya takkan biar keluarga kita jatuh. Saya cuma minta satu peluang je lagi. Tolonglah, percayalah saya. Allen tunduk, sujud kuat atas lantai. Dia betul-betul perlukan peluang tu. Pak Allen mengeluh. Allen, janji sehidup semati, bukan main cakap je. Kena dibuktikan dengan perbuatan. Abah sayang mak kau. Sebab tu Abah tak pernah cari perempuan lain. Abah, tolong. Saya kena jumpa dia sekali ini je. Allen merayu. Pak Allen pejam mata, dia sayang anak dia. Dan tak sampai hati tengok dia sengsara. Dia ada kat negara N. Dia sebenarnya anak perempuan. Keluarga Sam yang lama hilang. Dan sekarang, dia nak bertunang dengan Jake. Kau janji satu je, jangan buat kecoh. Kita tak mampu lawan gabungan dua keluarga tu. Allen ternganga, macam tak percaya. Christine nak bertunang. Dia tak tunggu lagi, terus bangun dan lari keluar. Dia mesti halang pertunangan tu. Dia nak minta maaf, nak bawa Christine balik.
Betul ke nak biar dia pergi? Mak Alan risau. Kalau dia kena apa-apa lagi, dia tak mampu nak tanggung dah. Pak Alan genggam tangan Mak, tenang je jawab. Kalau tak bagi dia pergi, benda ni takkan tamat. Akhirnya, kita serah pada takdir. Alan beli tiket paling awal ke negara Anne. Dalam flight, dia ulang-ulang tengok gambar-gambar lama dia dengan Christine. Dia buat tayangan slide semua kenangan tu. Dia percaya cinta mereka cukup kuat untuk buat Christine maafkan dia. Dia gelisah, cari asyik digosok. Dalam hati, dia ulang-ulang pujuk diri. Christine sayang aku. Kalau aku ikhlas minta maaf, dia akan ikut aku balik. Christine, aku datang cari kau. Sementara tu, Christine langsung tak tahu Alan datang. Dia tengah pilih baju tunang dengan Jake. Dia memang minat warna hitam. Yang ni cantik. Jake tunjuk gaun hitam dengan sulaman merah. Christine terus tertarik. Merah tu buat gaun tu nampak hidup. Dia angguk terus masuk bilik salin Christine. Yang ni Jack sendiri desain tau. Memang padan sangat dengan awak. Jack desain sendiri. Christine terkejut. Kagum sangat. Ya, Mr. Jack sanggup berjaga malam dengan tim desain. Shape semua dia yang buat. Jahitan tangan pun banyak dia sendiri siapkan. Hati Christine jadi lembut. Jack buat semua ni diam-diam. Tak pernah pun nak menunjuk. Kalau Alan, dia confirm satu dunia dah tahu. Dia desain gaun untuk dia. Christine senyum kecil. Dia lebih suka cara Jack. Senyap-senyap tapi ikhlas. Dia keluar dari bilik, pusing perlahan depan cermin. Jack tengok dia, jelas-jelas terpukau. Cantik tak? Christine pura-pura tanya, walau dia dah tahu jawapannya. Aku suka. Desain ni memang terbaik. Dia senyum, manja. Jack senyum lebar, bangga. Cantik sangat. Pereka dia pun bagus. Dia sengih. Tiba-tiba, telefon Jack bunyi. Kiss, aku jawab call jap. Christine betulkan gaun depan cermin. Dia nampak tenang, senyum sikit. Dia bukan lagi perempuan yang dulu, yang asyik menangis sebab dikhianati. Jack balik semula, tapi muka dia masam, kening berkerut. Ada apa jadi? Christine terus rasa cemas. Dia tak sedar, emosi dia ikut berubah. Bila tengok Jack gelisah, kes, Alan datang. Christine tarik nafas lega. Nasib baik bukan apa-apa pasal Jack. Tapi lepas tu, dia terus rasa bengang. Dia datang buat apa? Dia malas nak tengok muka Alan. Dia nak pujuk kau balik. Christine tengok wajah Jack. Tak ada emosi. Macam tak kisah langsung. Dia rasa hampa dalam hati Jack. Dia tak penting langsung ke. Dia tunduk. Dalam kepala teringat balik, Jack pernah cakap, dia tengah tunggu seseorang. Itu buat dia rasa lega sikit. Aku tak nak jumpa Alan, okey? Aku akan hantar dia balik. Nada Jack tenang, Jack. Christine pusingkan badan, malas nak tengok dia. Tiba-tiba Jack pegang tangan dia, tarik dia rapat dan peluk erat. Nafas panas dia hembus kat telinga Christine. Kiss, aku pun tak nak kau jumpa dia. Kau milik aku. Dia peluk kuat. Tapi hati-hati, takut terlampau kuat. Dua tangan saling sokong, pelukan tu penuh sayang. Jantung Christine laju gila. Pipi dia terus merah. Dia tunduk, tak berani tengok Jake. Kiss, aku tak nak kau terluka. Tapi sesetengah benda, kalau tak selesaikan, akan terus ganggu kita. Christine faham maksud dia. Dia ingat, kalau dia pergi dari hidup Alan itu dah cukup jelas. Tapi Alan tak nampak macam tu, terpulang kat kau, nak halau dia, atau biar dia tengok dari jauh. Christine diam sekejap, lepas tu dia putuskan, biar dia tengok dari jauh, tengok kita bertunang. Lepas tu, dia akan sedar sendiri. Sebaik sampai kat negara Anne, Alan terus menuju ke rumah keluarga Sam. Tapi belum sempat masuk, dia dah kena halau. Aku nak jumpa Christine. Kalau kau datang lagi, kami patahkan kaki kau. Tapi Alan tak putus asa. Dia tunggu kat tepi jalan depan rumah tu. 3 hari 3 malam. Akhirnya, dia nampak Christine. Dia keluar dari kereta dengan Jake. Tangan Christine melingkar kat lengan Jake. Mereka bergelak ketawa. Senyuman Christine cerah. Mata dia bersinar semula. Alan melangkah ke depan. Tapi kaki dia tergantung di udara. Dia tengok Christine. Dia nampak macam dewa. Cantik, bersinar, penuh kebahagiaan. Dah lama dia tak tengok Christine senyum macam tu. Alan teragak-agak, tak berani nak pergi dekat.
Jack nampak Alan, dia toleh sikit, Kristen pun nampak. Mata mereka bertentang. Alan sekarang lebih teruk dari sebelum ni. Muka lesu, mata cengkung, baju kotor. Kenapa dia seksa diri dia macam ni? Kes. Suara Alan bergetar. Dia tarik nafas, langkah perlahan-lahan ke depan. Lama tak jumpa. Aku rindu kau. Maafkan aku. Semua salah aku. Kau boleh maafkan aku. Alan gelabah macam budak sekolah kena marah. Tangan dia digosok kuat-kuat. Hati dia berdebar tunggu jawapan. Kristen pandang dia dari atas sampai bawah. Wajah dia tenang, tiada riak. Dia masih sama, sentiasa pentingkan diri sendiri. Dia ingat dengan 2-3 ayat maaf. Semua boleh selesai. Kes, aku cuma cintakan kau. Kita belum bercerai. Boleh tak ikut aku balik rumah? Aku mohon, maafkan aku. Alan menggigil, mata dia tak lepas dari Kristen. Penuh harap, penuh takut. Alan, kalau kau cuma nak dengar satu ayat maaf, baiklah, aku maafkan kau. Tak, bukan itu maksud aku. Alan jeling ke arah Jake. Kes, boleh tak kita bercakap berdua? Tak boleh, dia tunang aku. Tak ada benda yang dia tak boleh dengar. Jack tersenyum, peluk pinggang Kristen, tunjukkan hak miliknya. Tangan Jack yang melingkar di pinggang Kristen. Buat hati Alan rasa macam disiat-siat. Kes, tolonglah. Jangan dengan dia. Balik dengan aku, boleh tak? Jack, Alan, tolong jaga sikit kata-kata awak. Rumah awak tu bukan rumah Kes. Alan, aku cakap dengan Kes. Apa kena mengena dengan kau? Alan menjerit. Urat kat dahi dah timbul. Muka merah padam. Tangan dah bersedia nak tumbuk. Kristen cepat-cepat berdiri depan Jack. Mata dia sejuk dan tajam. Tumbukan Alan terhenti betul-betul. Kat depan muka Kristen, Kids, kau betul-betul sanggup lindung dia. Dia tunang aku. Aku takkan biar kau sentuh dia. Jack peluk Kristen lebih erat. Alan, kalau aku jadi kau, aku dah pergi dari sini sekarang. Kau diamlah. Tangan Alan masih mengepal. Tapi dia tak sanggup lepaskan. Kiss, dia tak cintakan kau pun. Baru kenal berapa bulan je, kau mana tahu siapa dia sebenarnya? Kristen ketawa kecil, sinis. Kau yang tak reti jaga diri, ada hati nak cakap pasal cinta. Ayat tu macam batu hempap dada Alan. Dia undur beberapa langkah, badan menggigil. Lelaki yang pernah curang, ada hak ke nak cakap pasal cinta? Kristen tarik tangan Jack, terus jalan. Alan tengok Jack Kristen berlalu. Tak ada kekuatan nak halang. Kiss, aku cinta kau. Aku akan buktikan cinta aku. Pengawal dah tahan Alan dari kejar. Dia hanya mampu jerit dari jauh. Kiss, aku akan buktikan yang aku lebih cintakan kau dari dia. Kristen berhenti sekejap, tapi tak toleh langsung. Majlis pertunangan, Alan susah payah cari jalan masuk ke dewan, menyamar sebagai tetamu VIP, pakaian rapi. Tapi wajah tetap nampak letih dan luka-luka. Kristen masuk dewan dengan mak ayah. Gaun hitam merah buat dia nampak macam ratu. Alan tengah kiss dia, cantik sangat. Jack, jaga kiss baik-baik ya. Saya janji, Pakcik, Makcik, saya akan buktikan dengan tindakan. Kiss satu-satunya wanita dalam hidup saya. Kristen mata merah, angguk perlahan, baik. Tiba-tiba, skrin besar menyala. Mula-mula video Kristen dari belakang. Rupa-rupanya diambil curi-curi oleh Alan. Kemudian muncul lukisan potret Kristen. Semua dilukis dari ingatan. Kiss, maafkan aku. Aku janji takkan lukakan hati kau lagi. Baliklah. Skrin terus tayangkan hadiah-hadiah, gambar-gambar kenangan, tapak pembinaan dunia impian dan kapal layar dengan nama Kristen. Tetamu semua terdiam. Alan berdiri, kemudian melutut depan semua orang. Kiss, bagi aku satu peluang lagi. Kita belum bercerai. Kau masih isteri aku. Aku akan berubah. Aku janji. Aku cuma cintakan kau. Alan keluarkan sebentuk cincin nilam biru. Barang yang kau jual, aku beli balik. Barang yang kau buang, aku cari semula. Dunia impian pun dah mula bina balik. Kristen diam. Alan keluarkan gelang. Saiz dah betul. Cuba pakai balik. Kristen pakai, gelang jatuh ke lantai. Tak muat. Alan terkejut. Matanya mula kehilangan cahaya. Aku buang gelang tu. Lepas nampak kau dengan K3. Aku janji, aku takkan jumpa dia lagi. Dia dah dihantar ke Afrika. Mak aku pun dah sedar salah dia.
tak ada siapa lagi yang boleh pisahkan kita. Alan angkat cincin sekali lagi. Christine tak cakap apa-apa, cuma pandang dia. Tangan Alan semakin sakit. Dia tak mampu tahan lagi. Tangan dia perlahan-lahan jatuh. Akhirnya terus terkulai. Selepas berehat sekejap, dia cuba angkat tangan semula. Tapi tiba-tiba dengar suara Christine. Alan angkat muka dan pandang ke arah Christine. Matanya penuh dengan kegelisahan. Dia asyik mengangguk. Saya ada. Kau tak mampu pegang cincin pun. Macam mana kau nak kata akan cinta Christine sepanjang hidup? Alan angkat tangan sekali lagi. Cuba tunjukkan pada Christine bahawa walaupun sakit dan lelah, dia takkan lepaskan cincin itu. Christine dah mati. Perasaan kau dengan Christine dah berakhir. Christine berkata perlahan, setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, seperti bilah pisau yang menusuk hati Alan. Kalaupun aku masih Christine, kita takkan bersama lagi. Pengkhianatan dan penipuan tak ada peluang kedua. Kali pertama kau menipu aku, itu dah jadi pengakhiran kita. Kau dah dapatkan semula barang yang hilang. Tak ada kesan daripada benda yang kau usahakan. Semua itu cuma pembohongan untuk diri kau sendiri. Christine berhenti sekejap, kemudian menyambung, ini pertama kali dan terakhir kali. Aku jawab permintaan kau. Kalau kau datang untuk ucap tahniah, kau boleh tinggal. Kalau bukan, tolong pergi. Masa lalu dah berlalu, takkan jadi masa kini dan takkan jadi masa depan. Pengkhianatan dalam cinta tak boleh dimaafkan. Tapi terima kasih, kau ajar aku apa itu janji setia. Apa yang perlu aku cakap, aku dah cakap. Kau jaga diri. Alan terjatuh ke lantai, tak mampu berkata apa-apa. Harapan dalam matanya semakin suram. Tangan yang terkulai dengan cincin jatuh ke tepi. Dia tak dapat bawa Christine lagi. Christine berkata dengan nada tanpa emosi, seperti membaca teks tanpa perasaan. Pada saat itu, Alan sedar bahawa Christine memang sudah tak mencintainya lagi. Dulu dia rasa sakit dan pergolakan kerana masih mencintainya. Tapi sekarang dia merasakan ketenangan kerana telah benar-benar melepaskan segalanya. Alan, terima kasih kerana memberi saya peluang untuk memiliki isteri yang sempurna seperti Christine. Saya akan jaga dia, Jack berkata, kemudian menusuk hati Alan dengan kata-katanya. Ya, Christine begitu sempurna dan Jack tak sanggup untuk menyakiti dia. Semuanya adalah akibat perbuatannya sendiri. Saya tak akan ganggu lagi. Hantar Alan pergi. Jack memberi arahan pada pengawal. Alan duduk di satu sudut, menyaksikan dengan mata kepala sendiri ketika Jack melutut di depan Christine dan memasangkan cincin sederhana pada jari manisnya. Christine tidak menunjukkan rasa benci, malah tersenyum dengan penuh kebahagiaan. Kes, kahwin dengan saya, kita hidup dengan penuh kesungguhan. Cincin yang dipakai Christine tidak begitu berkilat, seperti cincin belian mahal. Tetapi kata-kata Jack itu tulus dan penuh makna, tanpa janji yang berlebihan, hanya tekad untuk hidup bersama. Dengan penuh keikhlasan, saya setuju. Saat mereka berpelukan, kebahagiaan dan senyuman Christine begitu murni. Semua yang hancur adalah akibat dari tindakan Alan. Dia tak mampu memberikan kebahagiaan sederhana untuk Christine, tetapi Jack mampu melakukannya. Alan keluar dari dewan. Hatinya yang hancur benar-benar remuk, tak dapat diperbaiki lagi. Kes, semoga kau bahagia. Kau mesti bahagia. Christine melihat Alan pergi dan akhirnya menarik nafas lega. Kes, adakah aku patut merasa bersalah kerana tak halang dia? Tak perlu. Aku dah melepaskannya, jadi tak rasa sakit. Sepatutnya salahkan aku kerana membuatkan kau malu. Aku tak kisah asalkan kau ada. Christine mencium pipi Jack, kemudian beralih topik. Jack, tangan kau memang berbakat. Cincin ni cantik. Jack terkejut sekejap, kemudian senyum. Kau suka dah cukup. Yang penting kau suka. Ada bakat lain tak? Christine memeluk pinggang Jack dengan senyuman nakal di wajahnya. Banyak lagi. Hidup panjang. Aku akan tunjukkan satu persatu. Christine tersenyum bahagia, bersandar pada pelukan Jack. Mari kita menari. Setelah itu, Jack bawa Christine keluar. Aku nak bawa kau ke tempat yang pasti kau suka. Tunggu, aku ambil kereta.
Tiba-tiba, seorang wanita muncul dengan pisau di tangan menuju Christine. Itulah Kartiga yang dihantar ke Afrika dan diseksa oleh banyak orang. Apabila dia dibawa kembali, dia sudah dijangkiti penyakit dan fikirannya terganggu melihat laporan berita tentang pertunangan Christine dan Jack. Dia hilang akal. Semua kesakitan yang dia alami disalahkan pada Christine. Kartiga sudah gila. Christine, kau patut mati. Kartiga meluru dengan pisau, tetapi Christine terjatuh akibat kasut tinggi yang tersasar. Kes, hati-hati. Jack melihat Kartiga, segera berlari untuk menghalangnya. Tiba-tiba, Alan melompat untuk melindungi Christine. Pisau Kartiga menikam tubuh Alan, tetapi dia menarik pisau itu dengan kasar. Alan, Christine yang patut mati. Tak, kau yang patut mati. Kau bunuh anak aku. Kartiga menikam sekali lagi. Darah mulai menyebar. Alan tetap tidak bergerak. Kedua tangannya menyangga lantai, melindungi Christine di depannya. Keith, kau tidak akan apa-apa. Alan tetap tidak mau bergerak. Dengan sekuat tenaga melindungi Christine, aku tidak akan biarkan kau terluka. Christine terperanjat melihat Alan. Darah mengalir dari mulutnya. Matanya hanya memandang dirinya. Pada saat itu, Christine merasa terharu. Dia memegang lengan Alan dengan erat. Baik sekali. Aku lihat kau masih peduli padaku. Alan tersenyum pahit. Dia tidak tahu sudah berapa banyak tikaman yang diterima Kartiga di belakangnya. Alan semakin kehilangan kesadaran. Tubuhnya menindih Christine. Darah membasahi gaun merah hitamnya, namun tidak terlihat darah di gaun tersebut. Christine panik. Alan, jangan tidur. Bawa dia ke hospital. Kartiga sudah dijauhkan. Jack segera memeluk Christine. Darah Alan mengotori jas putihnya. Jack, aku takut. Jack menggigil. Mengusap punggung Christine dengan lembut. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kartiga ditangkap kerana pembunuhan dengan sengaja dan menurut hukum negara dia dijatuhi hukuman mati yang langsung dijalankan. Alan menderita banyak luka tikaman, kondisinya sangat kritis dan bisa mati kapan saja. Setelah operasi, dia dibawa ke ruang perawatan intensif dan tetap tidak sadar. Jika dia tidak terbangun, dia akan terbaring di tempat tidur seumur hidup. Christine menemani Alan di rumah sakit. Seluruh tubuh Alan penuh dengan selang, wajahnya pucat dan lelah, matanya tertutup rapat. Ruang rumah sakit sangat sunyi. Hanya ada suara mesin yang berdetak-detak. Christine dengan lembut menyentuh tangannya. Alan, kau kira dengan menyelamatkanku, aku akan memaafkanmu. Kau tidur begitu saja. Apakah kau sudah memikirkan keluargamu? Aku tahu kau mendengarku. Jika kau tetap terbaring tanpa sadar seperti ini, aku tidak akan berterima kasih padamu. Aku juga tidak merasa bersalah. Aku hanya akan semakin membencimu. Jika aku jadi kau, aku akan berusaha membuka matamu dan hidup dengan baik. Dulu aku fikir mencintaimu adalah kesalahan. Tapi sekarang aku faham mencintaimu tidaklah buruk. Hanya saja aku tidak mencintaimu lagi. Faham kan? Jika menurutmu mati seperti ini adalah jalan keluar, ya sudah, terserah. Setelah berkata begitu, jari Alan bergerak sedikit. Melihatnya bereaksi, Christine merasa lega. Setelah pemeriksaan oleh doktor, dipastikan Alan sudah keluar dari bahaya. Christine berjalan keluar dari rumah sakit dengan langkah goyah. Darah yang sudah mengering menempel pada gaunnya dan gaun itu terasa tidak nyaman, membuatnya kesulitan bernapas. Kes, kau tidak apa-apa kan? Jack terlihat khawatir. Dengan hati-hati menggenggam tangannya, doktor bilang, Alan sudah selamat. Aku tahu. Christine bersembunyi di pelukan Jack, menangis pelan. Aku takut. Takut dia mati kerana aku. Aku tidak ingin ada lagi kaitan dengan dia. Kes, jangan menangis. Semuanya sudah selesai. Buang saja gaun itu. Itu menempel pada tubuhmu. Pasti tidak nyaman. Jack merasa sakit hati. Dia sangat membenci dirinya sendiri. Mengapa dia membiarkan Christine sendirian di sana? Seharusnya dia yang melindungi Christine. Dia berharap dia yang bisa menyelamatkan Christine. Sayangnya, dia terlambat. Selalu terlambat.
Ketika Kirsten masih miliknya, dia sudah jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Namun, sayangnya, Kirsten mencintai Alan saat itu. Aku tidak akan buang ini. Aku suka gaun ini. Kirsten tetap diperlukan Jack. Tidak keluar. Aku akan buatkan yang baru untukmu. Gaun yang terkena darah itu pasti tidak nyaman. Jack peduli, dia tidak ingin peristiwa ini meninggalkan luka pada Kirsten. Dia tidak takut jika Kirsten masih memikirkan Alan. Yang dia takutkan adalah jika Kirsten merasa sedih. Baiklah, aku akan buatkan yang lebih bagus dari ini. Kiss, maafkan aku tidak berlari cukup cepat. Jack akhirnya berbicara, membuat wajah Kirsten yang cemas berubah tersenyum. Jack, itu takdirku, dan kau menyebutnya tidak cukup cepat untukku. Alan sadar pada suatu hari, Kirsten tidak datang untuk menemuinya dan mengirimkan cincin itu kembali padanya. Alan merasa lega kerana dia tahu Kirsten tidak mencintainya lagi dan dia tidak ingin lagi menyakiti Kirsten. Alan mengirimkan gambar-gambar kepada Kirsten, namun Kirsten langsung membuangnya ke tempat sampah, termasuk gaun yang terkena darah Alan. Setelah meninggalkan negara, Alan kembali ke rumah. Kondisi ayahnya semakin buruk dan perusahaan juga terancam bangkrut. Pada saat kritis, Jack membantu Alan. Alan, ini untuk membayar kembali. Ini keputusan pribadiku. Kes tidak akan tahu. Mulai sekarang, kita tidak berhutang apa-apa. Investasi Jack menyelamatkan perusahaan Alan dan memutuskan hubungan terakhir antara Alan dan Kirsten. Alan bekerja tanpa lelah di siang hari dan di malam hari. Dia merindukan Kirsten di rumah yang kosong. Telefon Kirsten selalu diletakkan di tempat yang paling terlihat. 5 tahun berlalu, dia mendengar bahawa Kirsten hamil. Dia sangat gembira seperti seorang anak kecil, membeli banyak barang bayi dan menaruhnya di kamar bayi di villa. Hari ayahnya meninggal. Hujan turun sepanjang hari. Mulai sekarang rumah ini akan jadi tanggung jawabmu. Aku tahu, Pa. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjadi pendiam dan sering termenung di depan pintu. Kadang dia menangis dan berbisik, "Kiss, ibu yang salah." Alan pergi ke panti asuhan dan membawa pulang seorang bayi yang baru lahir dinamai Fido. Dia membesarkannya dengan hati-hati dan menjadikannya penerusnya. Negara, Kirsten merayakan ulang tahunnya yang ke-45. Jack datang bersama anak-anak mereka untuk merayakan. Mereka membeli sebuah villa di pantai dan mengadakan pesta barbecue di luar ruangan. Kiss, happy birthday. Mami, happy birthday. Keempatnya berkumpul di sekitar Kirsten, berebut menunjukkan hadiah mereka dan memintanya memilih yang paling disukai. "Saya suka semuanya." "Tidak, Kiss lebih suka saya." Jack memeluknya, sementara anak lelaki dan anak perempuan mereka menutup mulut mereka dan berpura-pura muntah. Ayah sungguh tak malu. Setelah makan, keluarga itu berjalan-jalan di pantai. Mereka melewati sebuah villa unik. Anak-anak Kirsten masuk dan melihat-lihat. Angin sepoi-sepoi memukul lonceng angin di penginapan dan pemiliknya keluar. Saat dia melihat senyum di wajah gadis itu, pemiliknya terhenti, seolah-olah melihat seseorang yang sudah lama hilang. "Tuan, bolehkah kami melihat-lihat?" "Boleh, silakan masuk." Anak-anak itu memotret setiap sudut dengan gembira dan puas sebelum pergi. Di luar penginapan, Kirsten dan Jack berjalan berpegangan tangan di sepanjang pantai. Jejak kaki mereka tertinggal di pasir. Anak-anak mereka mengejar mereka, memperlihatkan foto yang mereka ambil kepada Kirsten. "Mami, desain penginapan ini unik banget. Pasti kamu suka." Kirsten melihat foto itu, kemudian melirik penginapan itu lagi. Tanpa berkata apa-apa, hanya menggenggam tangan Jack lebih erat. Jack tersenyum dengan penuh kasih sayang dan membalas genggaman tangannya. "Mau kita usir mereka? Tidak penting. Orang yang tidak berarti, biarkan saja." "Baiklah." Anak-anak tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan dan asyik dengan foto-foto mereka. Mereka semakin menjauh dan tak lama kemudian, penginapan itu sudah tidak terlihat lagi. Di depan penginapan, Alan memandang mereka yang semakin jauh dan tersenyum tipis. "Kiss, bisa melihatmu lagi. Sungguh senang." Selama bertahun-tahun, Alan selalu mengikuti jejak Kirsten.
Di manapun Kirsten pergi, dia akan membuka sebuah penginapan di dekatnya dengan dekorasi yang menyerupai selera Kirsten. Semua dekorasi di dalamnya adalah hasil kerajinan tangan yang pernah dibuat oleh Kirsten. Selama bertahun-tahun ini, Alan tak pernah melupakan Kirsten. Dia tahu segala hal tentang dirinya, tahu bahawa dia bahagia. Alan tidak pernah berniat mengganggu Kirsten lagi. Dia hanya ingin dekat dengan Kirsten lebih dekat lagi.